Okay, saya nak tanya soalan pada Wani. Okay, PJJ ni orang kata boleh mengeratkan hubungan dan ada orang kata penuh cabaran. So kalau suami tiba-tiba tak reply WhatsApp dalam masa sejam, apa reaction Wani? Terima kasih Wani atas soalan tu. Panjang ni nak kena explain ni. Sebenarnya dia nak tanya. Meroyan tak kalau kalau suami tak jawab WhatsApp? Tu dia. Hai, susah ni. Geram juga, risau juga. Tetapi sekarang ni kita dah lock dia. Kita tahu dia buat apa dan di mana. Sekarang kan ada macam-macam apps segala. Awak ya, kita lock dulu kan. Kita lock dulu. Betul saya cakap, kita cuba sedaya upaya untuk nak bukan kawal Kak, tetapi kita tahulah at least sebab suami saya naik motor juga. So risau malam-malam dia ride kan, risau. Lepas tu ride pula tak tengok handphone. At least kita tahu dia berada di mana dan sebagainya. Yang itu bukan apps tu kena persetujuan both party. Ya betul. That means dua-dua dah setuju. Awak pergi mana pun dia boleh detect lah. Ya betul. So memang geram lah kan kalau tak balas saya kalau ada benda penting. Tapi saya mengamalkan konsep bila dia tak balas kalau benda tu penting yang saya tanya tu, saya call. Cakap nenek dah settle. Dia macam kalau nak geram seorang-seorang macam kita je geram. Baik tak payah kan. Dia macam menyusahkan hati sendiri. So kalau dia tak balas, kalau rasa benda tu adalah satu benda yang penting, call je. Yang saya biasa tak balas, busy kan. Nenek, betul dah. Tapi of course kita pun kena faham jugalah kalau dia berada di office, di kantor kan. Tak apa, call je. Call je. Okay, kejap lagi share apps tu. Boleh. Nak pakai. Boleh.